Hello guys, kalau kita nak jalan jauh untuk bagi anak selesa tidur, let's go. Saya nak tunjuk korang barang padu guys. So dekat celah-celah tu kita boleh letak ni guys, benda lah ni, tilam kembus untuk kita letak dekat celah cushion seat belakang kita tu, belakang kereta tu kan. So cara dia, bila kita dapat, kita akan dapat macam tu. Korang boleh beli apa ni, buy set ataupun beli benda tu saja, sebab Uzai dah ada apa ni, angin, mesin angin tu. So Uzai beli benda tu sajalah. So korang kasih kencang, and then dah penuh angin dia, kita boleh tutup laju-laju. Okay, tinggi dia pada dada Uzai memang mantap juga, agak panjang, nice lah. Let's go, kita nak mencuba. Okay, let's go. Kita try dekat Myvi. Wah, jom kita try. Dan ni keraan dalam Myvi, and then kita nak try masukkan. Wah, nice. So boleh dapatkan guys kabel kuning. So guys, benda ni mantap guys. So bila tak macam ni, orang boleh lah tidur jadi macam tilam macam tu. Bila tak foto, langsung tak ada. Bising kalau bising nak kena buat apa? Tutup. Mana tutup? No, mama bosan lah. Masuk lebih. Ada dua kan? Ada bawa kereta.